benda ni tahan untuk kita nak benda ni reliable. See a show in Mexico, yeah. Laughing, dance all night. We should fly right over the sea. Hi guys, this is 199 Garage. We are at Abang punya cafe. Nampak? Dia depan kamera tak berani. Okay boy. Okay. Untuk YouTube 199. So hari ni kita dekat main cave Abang Meh ataupun dah launch tadi. Launching, yes. Launching RPM 10.5. Dia dah potong ribbon. So nama kafe ni JDM Cafe. So korang boleh datang. Korang tengok kereta-kereta dia. So banyak show kan? Yes, banyak show. Sebab tak bayar. So malam ni memang meriah, havoc. So lagi kan 3 kali show. So kalau korang ada kawan-kawan yang nak buat TT kat sini boleh datang. Kita jangan kacau. Ni ada member-member kita ramai. Cakap sikit sepatah dua kata. Narok Handsome. Tahniah untuk Abang Meh. Yes. So kita lagi show. So hari ni Nim 199 dia bawa Mona Lisa. Betul? So Supra tak sempat lagi. Tengah reno. Betul? Kita jumpa esok di APD Crew. Nim akan buat full layout kereta ni, insyaAllah. Betul? Rim dah tukar. Korang standby. Ciao. Okay, jadi boleh. Kena kurangkan show lah. Show tu banyak sangat tu. We in Spain, out there in Ibiza, chilling all day with your feet up. Don't matter where we go, always stays the same. I got you and you got me, girl. That'll never change. Few days in Tokyo, weekend in Spain, out there in Ibiza, chilling all day with your feet up. No matter where we go, always stays the same. I got you and you got me, girl. That'll never change. That'll never change. That'll never change. Alright guys, hari ni kita dapat datang ke Abang Meh punya garage / kedai makan. So kita ada Muiz Hot Chicken kat sana. Dia dah buka dia punya ayam goreng yang viral tu. So kalau korang tengok Abang Meh punya kereta ni, kita ada NSX, kita ada Mona Lisa, kereta Abang Meh kat depan. Tu kereta Ali, kereta Mira, kereta Abang Aulia. Ni E46 kot. E46 E46. Kita ada Liberty Walk. Kita ada Evo 9, Safiro, Subaru, R33 Abang Meh baru kat sana. Kita ada Supra Merah. Kita ada Evo 6 TME. Kita ada FL5, RX7. And then kalau korang tengok garage Abang Meh ni memang sangat-sangat superb. Ini antara
garaj idaman semua lelaki. Kan? Bila ada RAM macam ni, Abang Edi padu. Salam sikit bang. Bang. Siap bang. So kita ada uncle. Salam. Kau tak marah ke? Baran. Tak ada uncle, influencer yang meningkat naik. Dah naik. Influencer dah on top. Apa kata? So kita ada barisan kereta Abang Meh yang warna merah kat sini, kuning dia letak kat sini. Dan ini antara garaj idaman setiap lelaki, guys. So kalau Nim ada duit, Nim ada opportunity, budget yang untuk buat macam ni pun Nim akan buat. Sebab kita boleh chill dengan kawan-kawan. Kita boleh park kereta kita, kawan-kawan boleh datang sana, boleh parking macam ni. And then sangat-sangat best, guys. So tahniah kepada Abang Meh kerana your grand opening garage / restaurant and cafe. So congrats to Muiz Hot Chicken juga yang bertapak di sini. Semoga korang sukses, maju dan lebih berjaya di masa akan datang. Kill. So kat sini kita ada R33. Yang ni yang terbaru yang tak pernah tengok. So Abang Meh dah reveal hari ni R33 GTR dia RB26. So memang padu lah, guys. Korang tengok barisan merah dia, jangan tak mengecewakan. Memang padu, guys. So kalau korang tengok setup kedai makan Abang Meh ni, kafe dia ni, atas boleh lepak, ada kipas besar, sana pun ada kipas, ada meja makan, bawah dan luar. So belah sini ada dia punya main printing. Dia ada letak segala-gala kad yang dia dah print dengan mesin satu. Setup Abang Meh ni memang tak payah tak dapat nak fikir macam mana Abang Meh boleh olah benda-benda macam gini kan, dengan masa dia, dengan dia sebagai toke. Dan kalau kau tengok ada skateboard, ada print TME RX-7, ada barang merchandise kat sini nak jual, ada bumper, apa yang segala-segala spare part semua Abang Meh letak kat sini. And then ada F1 dia, ada tempat Family Mart, ada Family Man Cave, Family Mart punya gaya, toilet kat belah sana, kedai pula corner lot. Ni nak pakai kedai ni kilang tau. So sangat-sangat padu setup dia. So untuk kita nak, kalau boleh, ni Faris Aziz. So kita bagi tahu sikit apa yang kita buat kat sini. Sekarang kita dekat kafe Abang Meh. Kita tengah launching kedai Abang Meh. So hampa lepas ni kalau nak cari pot lepak JDM, cari boyfriend and handsome, mak kereta, apa boleh main sini. Jom. Kalau nak jumpa coy pun kat sini. Yes, ni lah pot saya lepas ni. Bukan dah sudah. Dah balik tu. Okey. Okay, terima kasih kepada yang datang. Wow. Tengok. Terima kasih kepada Faris Azri. Tak ada. Okey, jangan risau. Okey. Begitulah kehangatannya malam ini. So, terima kasih kepada semua yang datang sempena. Lagi satu. Okey, terima kasih kepada yang datang. Lagi. Ada lagi. Ada roll out. Tak ada bunyi. Lagi. Ada roll out. Macam event ni. Launching kedai macam event. Okey, habis. Okey. So, itulah dia persembahan roll out sempena launching kedai JDM Abang Meh. So Abang Meh nak ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir dan juga kepada Nim 199. Terima kasih memeriahkan lagi dengan bumbang-bumbang dia. Okey. Dengan kafe ni insyaAllah akan dibuka setiap hari daripada 12 tengah hari ke 12 malam. So siapa-siapa geng-geng motor, geng-geng kereta, apa semua nak datang lepak, dia alu-alukan untuk datang ke JDM Cafe ni di Seksyen 10 Bangi. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
presence on me, I can't ever take it off. That's why I came country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Yeah, they can't get like me, rocking boots and white tee. Designer on my cuff link, something like a movie. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Artist out the ranch, I just told you that I'm bout it. I might take offense if you tell me that you doubt it.